Korang suka tak main game seram yang boleh buatkan korang kecut perut? Jantung berdegup laju, berpeluh-peluh. Kalau korang suka, aku nak suggest korang try game ni. Nama dia Hunted. Game ni lebih kurang macam Dark Deception lah, tapi versi Roblox. Jom layan video ni sampai habis. Dalam game Hunted ni, korang kena kutip semua syarat sambil elak dari dikejar makhluk seram yang rupa macam monyet. Dengan gigi yang tajam, mulut berdarah, mata terbeliak. Korang bayangkan rupa macam tu muncul mengejut depan korang. Rasa nak gugur mat jantung. Bila korang start main game ni, korang akan rasa macam masuk dalam hotel misteri, dan dari situ mimpi ngeri pun bermula. Apa yang best, game ni bukan sekadar lari dan bersembunyi. Korang kena ada strategi. Korang ada nyawa yang terhad tau. Jadi setiap kali mati, nyawa akan jadi makin berkurang. Kalau korang semua nyawa habis, habislah game tu. Makhluk dalam Hunted ni bukan biasa-biasa tau. Ada yang boleh camping dekat spawn point. Ada yang tiba-tiba muncul dari celah dinding. Satu kesilapan je dah terus kena kejar sampai tak sempat nak fikir. Visual dalam game ni pun walaupun ianya sekadar game Roblox, tapi sebenarnya ia sangat-sangat smooth dan suasananya betul-betul menyeramkan. Dengan bunyi yang seram, suasana gelap dan jump scare yang datang tiba-tiba. Kalau korang main multiplayer lagi best, sebab korang boleh jerit sama-sama bila kena kejar. Main game Hunted ni buatkan phone korang akan panas gila. Jangan biarkan game lag masa korang tengah lari daripada makhluk seram tu. Pastikan korang guna phone cooler ni untuk kekalkan prestasi phone korang. Tekan back kuning tu cepat. Setiap level makin mencabar. Lepas habis satu stage, korang akan dibawa pula ke level yang baru dengan makhluk yang lebih menyeramkan dalam peta yang lebih bahaya. Lagi satu benda penting, korang kena jaga sanity korang. Sanity ni macam tahap kewarasan korang lah. Bila makin rendah, skrin jadi serabut, makhluk makin senang cari korang dan korang susah nak survive. Nak naikkan balik, korang kena duduk dekat candle. Jangan biarkan stres ambil alih. Jadi kalau korang memang minat main game yang penuh dengan adrenalin, seram dan juga teamwork, Hunted by Roblox ni memang wajib korang cuba sekarang. Tapi ingat, kalau dengar bunyi tapak kaki, lari je dulu, baru fikir. Dan jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.